yang paling kaya. Bukan orang yang pakaian berjenama, kereta mewah, rumah besar. Tidak. Yang paling kaya adalah bila kita susah, kita tidak perlu menadah tangan. Lagi-lagi kalau kita lelaki, tuan-puan. Orang lelaki paling berat, tuan-puan. Cik Halimi, berat, tuan-puan. Tanggungjawab orang lelaki ni. Nak minta kat isteri malu. Nak minta kat mak mentua akan pandang sebelah mata. Nak minta kat kawan, kawan pun sama sengkek juga, komitmen banyak. Lelaki lagi berat, tuan-puan. Sebab tidak ada simpanan ni, seolah-olah kita melibatkan maruah kita, tuan-puan. Sebab orang lelaki dia ada ego dia. Perempuan tak apa. Kita tak malu. Kita boleh minta suami kita. Kita okey je. Kalau orang tahu, bini dia perhabis duit suami dia. Memang perempuan lagu tu. Memang macam tu orang perempuan. Memang kerja kita perhabis duit lelaki kita. Tapi orang lelaki ni, tuan-puan, tak ada simpanan melibatkan maruah. Sebab itu hari ini, tuan-puan, kesedaran di kalangan kaum-kaum lelaki menabur emas sangat tinggi. Dulu dia orang suka main cryptocurrency, dia orang main saham, tapi dia orang realize bahawa permainan jual beli tidak menjadikan mereka kaya sebab duit tu tak nampak. Permainan simpan emas ini yang menjadikan mereka kaya sebab dia nampak seketul macam tu kekayaan meningkat. Alright. Jadi again, jangan peduli harga, tetapkan matlamat, tetapkan bajet, konsisten saja, tuan-puan akan kaya.